Akhirnya, sampai pun kau. Hei, penat aku tunggu. Kau dengan Maya kau memang sama. Jenis yang tak reti nak mudahkan kerja aku. Aku tak sangka dia orang sanggup jadikan badan kau ni bekas untuk sorokkan tenaga tu. Licik. Memandangkan tenaga ni ada dalam badan kau, terpaksalah kau terima nasib yang sama macam mak bapak kau!